Menyesal tu adalah rahmat yang sangat besar. Tuan-tuan tak ada orang yang dia buat salah sampai hari ni tak menyesal pun. Bukan tak menyesal, rasa diri betul. Rasa diri terpaling. Tuan pernah jumpa? Ada dah bayang sesiapa dah? Salah satu syarat penerimaan taubat, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada 3. Dan saya ingat kita pun hafal. Pertama adalah kita berhenti buat kesalahan tersebut. Betul tak? Ni syarat terima taubat nasuha ni, yang Allah nak ampun ni. Pertama adalah berhenti buat perkara tersebut. Kedua adalah menyesal dengan perbuatan tersebut. Tuan-tuan, macam ni, ramai orang dia rasa dia dah buat taubat nasuha, tapi sebenarnya dia tak penuhi syarat pun. Kerana menyesal ni, dia bukan macam ni, kau kenapa dah tak buat dosa ni? Tak boleh lah, makan modal lah. Maknanya kalau ada modal buat tak? Maknanya kau tak menyesal pun. Contohlah, kau asal dah tak buat dosa ni? Alah, tak boleh lah, umur dah tak apa-apa dah, tak larat dah, anak pun ramai. Maknanya kalau umur muda lagi, anak tak ramai, buat tak? Buat. Maknanya dia tak memenuhi syarat yang kedua. Tapi kena ingat, ada syarat ketiga. Apa dia? Berazam bersungguh-sungguh untuk tak nak ulang balik benda yang sama.